Seterusnya kita nak buat soalan B, 25 tambah dengan 6. Okey, kita akan gunakan apps 10 Box Math. Okey, 25. Type 25 tambah dengan 6. Letak sifar, letak 6. Okey, bahagian perwakilan gambar rajah kita dapat lihat pada rajah 10 frame ada 20 dan 5 star. Okey, tambah dengan 6 star. Okey, jadi kita susun ikut nilai tempat yang betul. Kemudian, anda boleh gunakan gambar rajah ni untuk bantu kira. 5 tambah 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita type dekat rumah sah 11. Tapi 11 ni lebih daripada 10. Kena pindahkan 1 ke rumah puluh. Kalau awak tengok dekat gambar rajah ni, nampak tak tadi kita dah tambah 5 dengan 6 dapat 11. Jadi bila dikumpulkan, kita ada satu 10 frame yang penuh mewakili 10. Jadi 10 ni kena pindah ke rumah puluh. Okey, so kita type dekat sini 1. Kenapa tak boleh type? Okey, kejap. Type 1. Okey, kemudian dia pindah ke rumah puluh. Jadi awak bolehlah kira di rumah puluh. 10, 20, 30. Jadi kita letak jawapan 30. Jadi 25 tambah 6 sama dengan 31. Okey, jadi kalau anda berminat untuk menggunakan apps 10 Box Math, boleh hubungi saya ataupun tinggalkan komen anda. Bye-bye.